Pakcik, nak password wifi? Alah, dah buat air ke? Saya nak duit raya je pakcik. Kuih ni tak sedap lah. Mesti beli kat kedai RM2 kan? Raya ni perabot rumah tak tukar ke? Dah berapa episod sama je. Apa kata kita minum dulu, makan-makan kuih raya sambil sembang-sembang. Lepas tu dapat duit raya. Awak, duit raya mana boleh paksa-paksa lah. Lagipun, semalam abi saya kata tu dikira sunat untuk bersedekah je. Tak wajib pun. Dalam gambar keluarga ni ada 3 orang. Mana mak awak? Awak tak ada mak Wadah, kenapa cakap macam tu? Adik tanya je.